Salam. Kita bertemu lagi. Cadangan untuk melaksanakan pilihan raya PBT dan pemilihan Datuk Bandar disifatkan berisiko menghakis keseimbangan perlembagaan serta kedudukan sosioekonomi orang Melayu Bandar jika diteruskan. Menurut aktivis politik Dr. Armin Banias, walaupun cadangan itu dipromosikan atas nama reformasi dan demokrasi, implikasinya jauh lebih besar kerana ia melibatkan perubahan struktur kuasa dalam sistem kenegaraan, khususnya hubungan antara persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan. Beliau menjelaskan bahawa walaupun perkara 153 Perlembagaan Persekutuan tidak menyebut kerajaan tempatan secara langsung, pelaksanaannya berlaku melalui dasar bandar seperti perumahan mampu milik, lesen perniagaan kecil, pengurusan penjaja dan pembangunan komuniti yang menjadi instrumen utama mobiliti sosioekonomi Melayu Bandar. Apabila kepimpinan bandar memperoleh mandat melalui pilihan raya, tekanan untuk mengecilkan dasar afirmatif akan meningkat atas nama kesamarataan dan neutraliti sekaligus mengosongkan fungsi perkara 153 secara pentadbiran, katanya. Tambahnya, cadangan pilihan raya PBT bukanlah idea neutral. Sebaliknya merupakan agenda politik jangka panjang yang pernah dimasukkan dalam manifesto dan kini dibawa ke peringkat pelaksanaan dasar melalui kuasa kementerian. Dalam masa sama, beliau mengingatkan bahawa kerajaan tempatan dalam sistem perlembagaan bukan entiti politik berdaulat, sebaliknya instrumen pentadbiran. Pengenalan mandat pilihan raya akan memberi legitimasi politik baharu yang berpotensi mencabar keseimbangan federalisme negara. Sehubungan itu, cadangan tersebut wajar ditolak kerana berisiko menyebabkan kehilangan kawalan politik bandar oleh orang Melayu, khususnya di kawasan majoriti bukan Melayu. Sekian dulu. Teruskan bersama malaydaily.com, suara bangsa nadi negara.